negara Asia Tenggara, Brunei, Filipina, Malaysia, Laos, Asia Tenggara. Jadi macam China juga pernah claim dia adalah dia ada bangunan pencakar langit yang nombor 1 di dunia. Tetapi mereka ini tidak termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Betul. So yang kedua tertinggi di Asia Tenggara bangunan ialah, kalau kita tengok tengok ini. Kita ada bangunan, kalau kita perhatikan betul-betul, kita ada bangunan di Filipina. Philippines, right. Kita lock. Dah lock dah. Awal. Tak payah bagi tahu nama. Dah sebab Tak terfikir pula sebab cerita kat ASEAN terus terfikir negeri luar. Asia Tenggara lagi. Asia Tenggara. KL pun, KLCC pun tinggi juga tu.